Pada tahun 2026, peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia (SPM) menjadi detik penting bagi para pelajar dalam menentukan hari tuju masa depan mereka. Suasana di sekolah ketika berlangsungnya SPM amat tenang dan terkawal. Pelajar dilihat hadir awal ke sekolah dengan wajah yang penuh harapan dan debaran. Okay, perasaan kita orang gembira sebab kita dapat target yang kita orang nak. Dan Alhamdulillah lah, kita orang dapat Kita orang ramai dapat A, Mat. Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah hari ini saya berasa sangat gembira. Cikgu mengajar subjek sejarah ada 7 orang anak murid cikgu dapat A+. Tahun ni kelas yang cikgu ajar semua Alhamdulillah lulus. Hari ini bukan hari yang mendebarkan, tapi ingat, keputusan hanyalah nombor, bukan nilai diri anda. Anda lebih hebat daripada apa yang tertera di atas kertas.